Tan Sri datang, Tan Sri datang. Dah. Kejap. Saya kena pakai kemas-kemas sikit. Kejap. Assalamualaikum. Kau Bye, Tan Sri. Oi, mana tai kau? Tai tertinggal Tan Sri tadi. Jadi RM5,000 lah. Kalau wife ajak datang besok I bagi ni. Lawanya. Harga, ni video kita. Wih, video pun dengan singa tu. Cincin kita? Kau agak senang nak shoot tu. Sikit lagi dia nak gigit tangan aku tahu. Ah, Singa tu dengan singa yang sebelah mana lagi garang? Yang sebelah lagi garang tu. Habis saya nak book betul-betul tau. Han bayar lah. Han banyak lah, aku tolong book dah. Aku dah ringankan beban dah, tolong book. Ringankan beban kepala Tok Cam. Dah aku bayar. Tu bukan ringankan beban aku. Tu tambahkan beban aku. Aku ni kalau nak kata komitmen dah macam 10 batu atas belakang aku. Macam saya Nak tambah lagi 10 batu ke? Saya ringankan beban untuk awak tak payah tahu saiz cincin saya, saiz gelang semua tak payah tahu. Saya akan bagi tahu Puan Sri Alia. Kau cerita cap dengan kata gaduh. Ada apa lah. Lepas tu kau gaduh dengan bini kau kan? Pituk dulu. Datanglah cap. Nana punya saiz cincin berapa dah? Puan Sri jual produk skincare apa? Makeup ke apa? Kita jual produk skincare cap. Lepas tu kita jual suplemen. Kita jual jewelry juga cap. Juri tu apa juri? Juri tu apa? Ni cincin-cincin, rantai, gelang tu. Juri. Kau kemas. Barang kemas pun jual? Ya. Emas betul? Nak. Cap, kau ingat kita ni berapa cap nak jual barang kemas olok-olok yang plastik yang kita beli macam tu? Puan Sri, kalau boleh yang barang emas tu tak cerita lah. Awak saya dah kata dia nak pula dah. Kalau boleh. Mari sini tengok. Mana boleh? Itu benda tu. Kalau emas mana? Emas sekarang harga tengah naik. Tunggu dulu. Tak apa, kalau tak nak beli emas, kita ada silver. Cincin kita terendah Silver pun mahal. RM300. Ada kedai ke? Mestilah ada. Uish, banyak betul ke ni? Kat mana kedai kat mana? Kat KLE Mall ada, kat AOI ada, kat MyTown ada, Imago ada. Barang kita kat Guardian ada. Dalam mall tu. Kedai Puan Sri dalam mall tu. Ya. Kalau macam ni saya dah anggap Puan Sri best friend saya. Ingat tadi nak cakap mak. Kalau mak kena bagi bulan-bulan duit. Itulah sedap sikit. Ini 7 keturunan tak habis ni duit ni. Amin, bulan puasa kau cakap banyak kali tak? Amin kan. Orang doa amin kan. Amin. Tan Sri datang, Tan Sri datang. Dah. Kejap. Saya kena pakai kemas-kemas sikit. Kejap. Saya pakai kemas-kemas sikit. Kejap. Cik ni. Assalamualaikum. Bye, Tan Sri. Oi, mana tai kau? Tai tertinggal Tan Sri tadi. Ada ke kerja-kerja driver ke? Ini dah macam driver dah ni. Kebetulan. Tak kisahlah driver pun kalau gajinya. Aduh. Dia yang training macam Habib tu lah kedai Puan Sri. Habib tu tinggi lagi. Alah, maksudnya kedai-kedai macam tu lah, jual emas macam tu lah. Tapi kita jual jewelry dulu. Jewelry pula, skincare dulu. Kata jual emas. Jewelry tu barang kemas le. Juri tu barang emas lah. Macam April. Itu basuh putih cap. Saya tahu bawang putih. Ni Puan Sri, Puan saya kata nak tengok macam FPM Monaco. Kenapa yang macam FPM Monaco tu? Barang kemas kita lah cap. Yang tu saya tanya. Dia kata tanya berapa? Acap bawa bini Acap besok. Saya duduk perak Puan Sri akan kena partner. Perak. Taunya. Ya. Kalau dekat besok suruh datang bawa wife, kita bagi satu. Kau datang tak besok cap? Besok I satu cap. Hati ni janganlah bagi-bagi. Berapa? Dekat Jangan bini saya kata dia tengah pack. Bini saya kata tengah pack barang. Jangan buat gila. Sekarang tak tidur lagi ni. Korang sorry sikit tau kalau saya cakap cash. Sebab saya sekarang dah kawan dengan Sri. Saya dah tak cakap sangat dah kampung-kampung ni. Ni produk kita. Ni gelang kita. Yang ni yang macam FPM Monaco tu. Ni. Ni gelang kita. Cantik lah Puan Sri. Saya biasa panggil datin je ni Puan Sri tinggi. Puan Sri ni Ada cantik lah. lagi. Banyak Acap. Itu berapa tu kalau yang tadi tu? Ni cincin kita. Boleh bagi wife Acap besok. Cantik lah macam Monaco tu lah. Ni cincin AC nampak tu Avenue Senko. Datin buat kat mana ni? Luar negara semua ni? Yelah. Puan Sri. Bukan luar negara ni? Biasalah Puan Sri first time kawan dengan Puan Sri. Biasa borak dengan yang saya kata kenapa pisah. Mana saya biasa. Laki dia CEO Honda. Oh ya? Nak beli kereta ke Cap? Aku yang jual. Tanya je nak beli. Saya bukannya Puan Sri. Cantik lah Puan Sri. Nah, Kalau macam uish. Ni perempuannya, ni laki punya. Laki mana? Kejap, kondannya. Jangan sebut kena ban lagi tu. Kira lawa lah. Silver laki. Silver perempuan pun boleh pakai. Cantik lah Puan Sri. Yang tu pun 50% ke skincare je? Tak ada lah. Yang ni tak adalah 50%. Kena RM10,000 jadi RM5,000 lah. Kalau wife Acap datang besok I bagi ni.
Lawanya. Masih ada lah esok. Tu berapa tu kalau jual? Ni RM800. Tu RM800. Ha. Bawa lah wife. You cap. InsyaAllah lah Pasri kalau sempat. Ni ramai kata nak datang ni. Semua outlet ke dekat KLS Mall tu je? Semua outlet ada 50% diskaun. Tapi kat KL semua je ada kita punya jewelry. Barang kemas. Oh, situ saja ada. Diorang tanya bangle gold tadi berapa harga tu? Ramai tanya. Bangle gold tu berapa harga? Ni video kita. Wih, video pun dengan singa tu. Cincin kita. Kau tak senang nak shoot tu. Sikit lagi dia nak gigit tangan aku tahu. Kau. Hai, singa tu dengan singa yang sebelah mana lagi garang? Yang sebelah lagi garang kot. Acap. Bacap dia. Jadi kalau bagi foto shoot dengan singa tu, saya lagi sanggup pada dengan rumah saya punya singa. Weh, acap kau. Ya, perempuan kalau marah singa pula lagi Puan Sri. Aduh. Ini macam jalan orang kaya. Ini macam jalan orang kaya. Ini salah ni. Ini atas lagi ni. Macam ini kan Sudin. Tu cerita Ramli kan. Gila kan. Rumah pun dah macam istana tu. Kalau lah aku nak saya bila duit dah banyak ni. Duit apa? Wah, duit 2. Dia dah bangun. Bila duit dah banyak, Evanice & Co punya bracelet, jewelry tu, cincin, kalau tak boleh semua, cincin 1, bangle 1. Tak dengar kan dia kata yang ada 50% tu skincare. Gelap Lepas tu emas semua tak nak beli discount. skincare, Yang tu saya tambah nak dah tambah. pakai ada skincare discount yang tu daripada beli Europe. dah screen. Saya nak pakai skincare daripada Europe. Skincare pada Europe buka. 269, okey lah 50%. Mau nak pakai skincare pada Europe. Duk kat Kedah je pun. Tak kira dulu kat kedai, bila pakai kat Europe tu bintik-bintik hitam tak ada. Bintik hitam. Bintik pun lagi. Bukan ada bintik pun lagi. Din, dia Bintik, orang bangun ni. bintik. Kalau Han nak tahu kan, anak nak bangun ni. Aku pun tak kena tidur ke? Tidur. Ni, jewelry tu betul-betul nak bil. Boleh tu cincin 800. Lepas tu saya tengok video dia tadi. Kalau kita pilih tu ikut atas kita. Kalau kita nak diamond betul RM100,000. Kalau nak lap diamond tu RM10,000, ribu. Start daripada RM100 sampai RM1,000 ke RM100,000. Ratus tu boleh. Waktu sebut ratus tadi hati ada macam nak beli. Kenapa tambah ribu kat belakang tu? Bukan aku suka bank tambah, aku memang harga dia macam tu. Ingat bank aku macam bank suami tantri tadi tu ke? Tak kira lah pakai lah apa pun banyak kali pun. RM100,000 tu baik beli rumah. Hang nak pakai cincin sampai RM100,000. Hang ingat hamba Selena Gomez. Hang ni noh. Bila dah tu, aku kata bila dah menikah, bila dah dapat dia tu. Kalau tak dapat tu tetap pun tak dapat rumah. Minta yang bukan-bukan. Minta bukan benda logik lah tu. Aku minta cincin. Apa pula logik minta cincin RM100,000? Okey lah tu. Tak okey. Okey. Aku dah dapat semalam 200 telefon perit tau. Tak apa lah. Untuk bini, bagi kat bini lebih dapat. Untuk bini. Memanglah dia dapat. Laki dia tan free. Aku bukan free. Tak apa lah. Ada kawan yang tak. Nah, kalau nak betul-betul ni kita pergi Aman Jaya Mall. Naik escalator tu ada kedai emas jual tepi tu. Emas Korea. Ni, okey lah dia ada lap diamond nak saya. Saya dengar video dia tadi. Video Datin Avenue tu Datin Alliance saya dengar. Bukan Datin. Kawan baik saya tu, Puan Sri. Puan Sri. Hang sebut baik sikit kawan aku tu. Puan Sri. Hang sebut Datin aku tak boleh. Kami bestie tau sekarang. Nak buat projek lepas ni. Juta. Untuk orang tu yang takut Allah tak bagi. Ni, ha apa kau kata kat mami phone no? Tengah cakap kat bapak hang. Dia memang tak pergi main phone. Dia cuma nak tidur. Kerja nak bebe je Cakap kat kerja. Daddy marah mami. Cakap no marah mami. Cakap Daddy marah mami. No, mami. Ha. Diam. Dia cakap Daddy suruh dia marah Daddy. Saya akan DM saya tahu. Saya akan DM Puan Sri Alia. Cakap kata nak DM tu apa? nak book bangle dengan cincin tu ni saya betul-betul tak tipu. Saya Kau bayar betul-betul. bagi tapi. Ya Allah bayaran. Terima kasih bayaran. Bis saya nak book betul-betul tau. Hang bayar lah. Han banyak lah. Aku tolong book dah. Aku dah ringankan beban dah tolong book. Ringankan beban kepala Tok Cik Ham. Dah aku bayar. Tu bukan ringankan beban aku. Tu hang tambahkan beban aku. Aku ni kalau nak kata komitmen dah macam 10 batu atas belakang Tak, aku. macam saya Hang nak tambah lagi tak, 10 batu ke? Saya ringankan beban untuk awak tak payah tahu saiz cincin saya, saiz gelang semua tak payah tahu. Saya akan bagi tahu Puan Sri Alia. Okey, Anak dua. Orang lain pun anak 5-6 tak ada minta cincin RM100,000 kan tau. Tu orang lain ni aku. Orang lain tu aku tu laku. Hang lagi ni apa tokek balak ke? Cincin sampai RM100,000. Ni tak ada lah aku ambil RM100,000 pun. Tak ada RM100,000 apa ribu? Pasal rumah kita pun tak sampai RM100,000. Aku ambil cincin RM800 tadi tu. Boleh lah. RM800? Alah, je lah. Puan Sri cakap cincin saja RM800 tadi. Cincin RM800. Dia kata dia bagi je kalau pergi esok. Kalau besok, kalau hang nak pergi esok ke? Habis tak mau cincin RM800? Hampir lah nak kita. Aku tak mahu, aku nak hang beli. Orang nak bagi free hang nak beli orang. Lepas ke duit hang lagi Abdul. Tak cepat hilang. Free tu lagi afdol. Cincin saya kau ada betul-betul ni. Saya serius-serius dalam Anak kau posol. betul. Anak kau betul. Dia best friend aku ke best friend hang? Anak kau ada nombor dia ke? Bukan, kau kasi cakap DM. Cuba dengar betul telinga. Hari mana balik baru dia cakap call. Baru ni baru dia kata kata call. Ish, hang tanya dia pun ni. Saya kata call ke DM. Hang tanya dia kata call ke DM yang baru sat tadi dia kata. Ni, call ke DM. Ni yang baru sat ni je. Baru sat je dia kata. Aku dah kata dah DM. Hang Mana? Call. Aku cakap DM. Aku kata DM dah tadi. Betul lah aku kata DM. Masa bila aku kata call. Ayah. Terima kasih. Hang tadi hang kata call.
Tengok Hanki kan tak dengar aku kata DM. Sebut call aku dah kata DM Hang ni. Hang ni nasi ketik betul lah perangai hang ni. Orang dah kata DM, Hang kata call. Hang ni nasi ketik tak? Seketik apa seketik. Hang ni sudah aku kata hak lain, dia hang kata hak lain. Dia kata kalau Pi dia nak bagi free. Kenapa dia tak kata yang gelang tu? Sebab gelang tu tak ribu lah harga dia tak bagi free. Kalau dia kata tak tu aku nak start lah kereta malam ni. Kalau dia kata tak tu aku bopek barang tu. Dia kata cincin je. Lepas tu cincin kat hang tu aku tak kalau dia nak. kata, kalau Puan Sri tadi kata okey kan Puan Sri tunjuk bangle warna silver ni untuk lelaki. Dia kata kalau dia kata pun nak bagi. dengar sini kan dia kata okey bangle ni untuk Acak satu, gold ni untuk satu kalau mai. Ni aku sanggup gendong anak aku pi. Hei, aku pun sanggup. Tapi okey lah. Aku kan live malam ni. Sebab tu aku confirmkan tadi harga bangle tu berapa duit. Pukul 6 pagi kita pacak depan kedai dah. Puan Sri cakap apa tadi bangle tu? Dia kata 1,000 je. Yalah tapi takkan sampai 10,000 kot. Tak sampai 10,000 pun 1,000 tu. Tapi tak sampai saya rasa sebab cincin Memang dia tak sampai pakai duit hang sini. dengar kat sini. Okey ni cincin dia saja 800. Takut esok orang pergi orang cek saya. Ni 2K je boleh ha. 20 dia tulis 20 tu 20. Weh 20 tu ada diamond ni hak bangle gold tadi. Tu 1.8 B. Boleh B 1.8 dengan 800. Hang diam. Hang relax je. 3,000 boleh lah gelang ayo. Tak apa, tak payah raya tahun ni. Hang ni aku tak boleh aku. 3,000 kalau Aku lagu tu boleh dengar ah. 100,000. Aku punya baju raya RM190 je. Dah memang tak jatuh hang laki ke bukan hang saja semua laki baju Melayu saja. Masalah hang punya semua ribu. Hang buat kemat sikit. Tu ni aku banyak set lah. Hang jaga hang lah. Baju anak lagi. Ni lagi. Macam mana sebab dah buat anak. Kena beli baju anak tak dia pun tak Kenapa boleh baju anak? Kenapa hang beli baju pun semua nak yang Euro. Kenapa masa aku nak euro. Betul ya. Aku beli baju gown je. Jom hang beli yang jenama perancing. Kira boleh lah kira cari lebih. Boleh lebih tu dalam bajet awak dalam 3,000 dapat gelang yang cincin kat saya. Hang turun. Wah, cincin ya. Cincin gelang. Hoi lo. Cincin 3,000. Cincin 2,000. Hoi banyak ribu. Wah, pening pala. Assalamualaikum Puan Sri. Betul ke Puan Sri panggil saya balik? Waalaikumsalam. Apa cerita jap? Dengan apa gaduh? Ada apa lah. Mana ada apa? Ni viewer lah ni. Apa benda lah. Saya belagak-belagak je Datuk tadi lepas yang live. Lepas tu kau gaduh dengan bini kau kan? Pitek dulu. Datanglah jap. Nana punya saiz cincin berapa dah? Gua konten je betul. Puan Sri. Gua gurau je. Tak apa, gurau-gurau. Saya tak gurau. Ha? Itu betul-betul. Ya insyaAllah nanti kalau tu kita ke sana lah. Bagi tahulah bila nak datang. Sabtu ke, InsyaAllah. Ahad ke. Kita ada. Tak payahlah kacau Puan Sri. Kacau. Kan. Aku melawak je Puan Sri. Kerana ada main-main je Puan Sri. Betul. Datang Gua-gua. lah. Janganlah. Acap. Dia orang tua kata rezeki jangan ditolak. Bala jangan dicari jap. Itulah tu. Ayah pun tak tahulah saya cincin ni Puan Sri. Rezeki dapat cincin jap. Nak bagi kat bini jap. Lepas tu kalau kau tak nak datang jap, kau tarik kau mencari bala tu jap. Ui, betul lah tu Puan Sri. Nanti Puan Sri kalau saya datang saya DM Puan Sri. Esok Puan Sri Esok yang Puan Sri buat tu macam cepat sangat. Esok ada Ahad pun ada. Ahad berapa bulan? Ahad tu lepas Sabtu lah. Esok Sabtu. Ahad 8 bulan. Boleh insyaAllah. 8 bulan datang. Boleh insyaAllah. Kalau saya dapat datang saya diam lah Puan Sri. Boleh makan kat sini sekali buka dengan kita orang. Makan kat mana? Tak apalah Puan Sri. Tak apalah. Bukalah kat sini jap. Bukalah kat sini. Tak reti lah Eleh. Acap pun dah cakap rezeki jangan ditolak. Bala jangan dicari. Memanglah tapi segan lah saya Puan Sri. Kau nak makan apa Jap? Alah dah Tan Sri ni saya tak biasa lah. King crab ada king crab. Dah lah king crab. Dengan tu dah lah apa lobster ke. Janganlah mahal.